Sesetengah netizen mempertikaikan misi kemanusiaan isu membabitkan kaum wanita terlibat dengan sumut Fotila Keji, wanita lemah tak selesa untuk melakukan misi kemanusiaan dan sebagainya. Saya sebagai salah seorang pengkaji akademik di peringkat ijazah sarjana memfokuskan kepada gender dan wanita Nusantara dalam filem Melayu klasik era studio. Sebenarnya pembabitan wanita sudah lama sejak zaman para nabi lagi di medan perang. Tugas wanita ketika itu sebagai tukang masak untuk askar-askar, jururawat dan kerja-kerja yang lain selaras dengan kemampuan dan keupayaan mereka. Zaman sebelum merdeka lagi, wanita telah pun membantu askar kita mengangkat senjata di medan perang. So, siapa anda untuk mempertikaikan kemampuan wanita di medan perang ni? Lemah ke wanita ni? Tambah-tambah wanita Melayu. Berbalik kepada pengkajian saya dalam filem Melayu klasik era studio, saya mengambil 3 watak utama penerusi filem Musang Berjanggut, iaitu watak Puspawangi, Tun Fatimah dan juga Siti Zubaidah. Dalam filem Musang Berjanggut, Puspawangi telah pun diangkat sebagai watak wanita Melayu yang bijaksana dan juga penyabar apabila Tun Nilai Utama memberikan seuncang rempah untuk menguji Puspawangi mengasingkan rempah-rempah, garam, bunga cengkeh, gula dan sebagainya dalam satu uncang tu. Ini telah pun membuktikan bahawa wanita Melayu seorang yang penyabar, tekun dan juga bijaksana. Selain itu, Puspawangi juga bijak untuk mengatur strategi menangkap musang berjanggut yang kita sinonimkan sebagai watak Menteri Agama, di mana babak tersebut telah pun bermain di legar domestik. Watak Siti Zubaidah juga digambarkan seorang wanita yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara lain, mendapatkan kerjasama dengan pemimpin wanita untuk menjatuhkan pemimpin negaranya sendiri yang kejam. Walaupun berbadan dua, dia mengembara, berkuda dan juga mengangkat senjata. Ini membuktikan bahawa fizikal dan keupayaan wanita bukan lemah seperti mana yang kita selalu anggap. Tun Fatimah pula memilih untuk menyamar menjadi sebagai seorang lelaki, mempunyai misi yang sama, iaitu untuk menjatuhkan ahli menteri. Tun Fatimah berkebolehan bersilat, menggunakan keris sebagai senjata utama orang Melayu. Di sini terselah masculinity yang terdapat dalam seorang watak wanita Melayu ketika itu. Apa yang saya nak menyampaikan di sini adalah terbukti bahawa pada zaman dahulu lagi, kaum wanita Nusantara, terutamanya wanita Melayu, mampu untuk keluar daripada ruang domestik mereka demi menegakkan keadilan, demi mendapatkan hak mereka, suara mereka sebagai wanita, keluar daripada penindasan politik dan memperjuangkan misi kemanusiaan.